Orang nak mati ni, kita ni Allah bagi izin tengok depan mata orang nak mati, orang nak habis umur ni. Dah berapa banyak dah sampai hari ni. Kita tahu tak, orang mati ni roh dia last keluar kat mana? Keluar kat mulut ke? Keluar kat hidung ke? Keluar kat ubun-ubun kepala ke? Keluar kat rusuk ke? Keluar kat mana roh ni? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Hadis kata apa? Hadis kata idza syakhasal basar, apabila mata sudah tengok tepat ke atas. Hadis beritahu detik-detik akhir manusia. Idza syakhasal basar, apabila mata dia tak main dah, orang nak mati, dia duduk tengok satu tempat dah. Syakhasal basar, dia kata. Panggil pun tak main dah, tak kelin tengok kiri kanan apa dah, dia duduk tengok tempat dia. Dia tengok apa? Tak tahu. Dia nampak apa? Tak tahu. Tapi yang pastinya kalau itu saat akhir dia sudah nampak malaikat ni. Idza syakhasal basar wa hashrajal sadr, dan apabila dada jadi sempit, apabila dada jadi sesak, apabila dada jadi semput, menyawa, nampak duk tarik, tak cukup oksigen, napas tak cukup, duk lepas itu duk tarik. Nabi kata, be careful, is a time. Waqsha'arral jild, apabila kulit sudah jadi sejuk. Bila kulit dah mula sejuk, anak cucu duduk ke tepi pegang kaki ayah ni, sejuk dah. Tahu dah. Pegang tangan, sejuk, pegang. Waqsha'arral jild, apabila sejuk kulit. Wa tashannajat al-asabi', Nabi kata apabila jari-jari sudah mula krem. Jari dah mula krem. Anak duduk sebelah pegang tangan ayah ni, pegang, krem lah. Apa tu tuan? Dia tengah duduk sakit, sakaratul maut, dia tengah sakit. Tapi keluar kok mana? Allahu Akbar, Allahu A'lam, Tuhan saja yang maha mengetahui. Tuan-tuan nak sembang apa, kata roh pergi ke mana? Roh keluar kok mana pun tak tahu. Pada ketika itu Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Pada waktu tu, pada waktu mata dah duk tengok tepat, pada waktu dada dah mula sempit, tidak boleh bernapas, oksigen tak ada, sedangkan life support duk ada ni, tapi tak boleh bernyawa. Life support, oksigen dah bagi maksimum, tapi tak boleh bagi dia menyawa. Doktor duk golek kepala dah. Doktor kata dah maksimum dah. Life support ni, duk support nak bagi dia hidup, nak bagi dia menyawa ni, dah bubuh volume maksimum, dia tak boleh menyawa. Apabila badan dah jadi sejuk, apabila jari dah krem, pada masa tu Nabi kata apa? Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Siapa yang pada masa tu hati dia seronok nak jumpa Allah, Allah seronok nak jumpa dia. Benda ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya, tuan-tuan, semua orang hak mai hak tak mai, semua akan lalui benda ni. Sangat mengerikan tuan-tuan, sangat menakutkan keadaan itu. Kita helpless. Tak ada siapa boleh tolong kita pada masa tu. Tak ada siapa tuan-tuan. Jangankan suami, jangankan isteri, jangankan mak, jangankan ayah, jangankan anak-anak yang sayang kita separuh mati. Jangan doktor pakar yang paling pandai pun tak boleh nak bagi extension nyawa dekat kita, walaupun untuk 1 second. Pada masa tu kalau kita orang baik, ahabba liqa Allah, hati kita akan seronok nak jumpa Allah. Ahabballahu liqa'ah, Allah seronok nak jumpa kita. Tapi kalau pada masa tu man kariha liqa Allah
Siapa yang dia tak mau jumpa Allah, pasal dia tahu dia bermasalah. Dia tahu dosa penuh atas kepala dia, atas belakang dia. Dosa dia dengan orang, dosa dia dengan family, dosa dia ambil duit orang, dosa dia rasuah. Dia tahu dia orang yang bermasalah. Dia tak mau mati. Pasal apa? Pasal dia tahu bila mati, dia akan jumpa susah yang lebih menakutkan. Man kariha liqa Allah. Nabi kata, siapa yang tak mau jumpa Allah dalam keadaan itu, karihallahu liqa'ah. Allah tak mau jumpa dia. Maksud dia apa? Allah tidak akan ucap welcome kepada dia pada hari mati dia. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Macam ni punya benda duk mai kat kita. Tak takut ke tuan-tuan? Tak takut ke? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.